Syed Yusof. Syed Kamal. Betulkan Walid kalau Walid salah. Di antara hal yang dilarang dalam Islam adalah seorang lelaki berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Betul, Walid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka janganlah berkhalwat dengan seorang wanita tanpa mahram wanita itu. Kerana yang ketiganya daripada mereka adalah syaitan. Dan Walid melarang jemaah Walid berdua-duaan dengan yang bukan mahram, bukan kerana Walid tak percayakan jemaah Walid, tetapi untuk melindung kamu semua dari godaan syaitan dan perilaku buruk yang bakal menjerat diri kamu sendiri. Ya, salah saya, Walid. Tapi kami memang tak buat apa-apa pun. Sumpah, Walid. Ya, betul, Walid. Kami hanya berjumpa sekejap je, Walid. Tolonglah, Walid. Ini adalah di antara kesalahan besar yang Walid tekankan di dalam jemaah ini. Kerana apa? Kerana apabila kita berdua-duaan dengan yang bukan muhrim kita, maka kita sudah mengikis rasa malu. Padahal malu itu adalah sebahagian daripada iman. Dan asbab merasa malulah kita memiliki perisai untuk melindung diri kita dari melakukan maksiat dan dosa. Jadi di manakah rasa malu dalam diri kamu pada masa itu? Ampunkan saya, Walid. Saya janji saya takkan buat lagi. Jihad Umar telah menetapkan ini adalah di antara kesalahan yang besar. Apakah hukumannya, Syed Yusof? Rejam dengan 7 butir batu, Walid. Mengapa direjam, Syed Kamal? Untuk membunuh syaitan yang ada pada mereka, Walid. Syaitan dan iblis sampai kiamat pun tak akan mati. Yang ingin kita bunuh adalah sifat iblis dan syaitan di dalam mereka. Rabiah. Apakah kami Walid? Walid! Walid, ampun, Walid. Tolonglah. Entahlah. Ayah, tolong. Ayah, ibu. Ibu, tolong. Walid, ampuni kami, Walid. Tolong. Ampuni saya. Apakah ayah nak? Mengarut. Betul-betul mengarut. Bu, mengarutlah, Bu. Apa ni? Kalau betul pun budak-budak tu buat salah, ya. Tapi takkanlah sampai nak kena rejam. Itu bukan undang-undang dalam negara kita, Bu. Tapi itu undang-undang Islam.
ada dalam Al-Quran, kan? Ya, betul Bu. Tapi bukan undang-undang kita untuk menghukum orang sampai macam tu sekali. Yang tu aku tak setuju kalau kau bangkang, Baiduri. Kau sekolah agama, kan? Sampai ke Mesir. Takkanlah kau tak tahu hukum Allah. Walid kan selalu cakap dalam tausiah dia, tak ada hukum lain sebaik hukum Allah. Negara kita negara Islam. Ikutlah cara Islam. Kalaulah Baiduri yang kena macam tu, Bu, macam mana? Ibu redha? Aku redha. Kalau betul kau buat salah. Sebab itulah sekarang ramai orang Islam yang bermahaja lela buat dosa. Sebab tak takut Allah, tak takut hukum Allah. Terlalu liberal. Hukum dunia tak sama dengan hukum Allah. Kalau kita ikut hukum Allah, hukum dalam Al-Quran, siapa yang berani buat maksiat? Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad mengatakan, hudud boleh mencegah manusia dari berbuat dosa. Dan juga Allah SWT semata boleh menentukan hukumannya, tidak boleh ditambah maupun dikurangkan. Abi, tapi kita tak ada bukti yang sahih, Abi, yang mengatakan mereka tu berzina. Mereka tu cuma ditangkap berdua-duaan. Maka duduk berdua-duaan itu tak salah. Salah tetap salah, Abi. Cuma kita tak boleh menghukum tanpa ada bukti. Sekarang ni kau nak mengatakan yang hukuman Allah itu salah. Astaghfirullahalazim. Bukan itu yang saya maksudkan, Abi. Kamu terlalu taksub dengan hukuman dunia sampai kamu menolak hukuman Allah. Aturan-aturan manusia bukan hanya gagal berkeperimanusiaan dan berkeadilan. Sebab itu kita pilih hukum Allah. Sebab dialah kebenaran. Sebab itulah dia pemutus yang paling baik. Bukan hukum dunia, Hambali. Islam adalah penyelesaian. Dialah sesuatu yang dapat menyelamat manusia dari kesesaraan. Tak ada salahnya kalau kita nak jalankan Islam secara kafah. Akak bagi lagi malam akak tak ada. Mungkin ada benda lagi yang nak dibincangkan. Melampaulah Kak. Siang-siang tak boleh nak bincang ke? Ha? Jangan bagi muka sangat Kak. Habis semua malam-malam kita orang diambil. Masa malam je nak bincang. Masa malam je nak bincang. Alasan tu je lah Kak. Ni pun satu. Bodoh sangat. Berkorban tak bertempat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku kekuatan, ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Tak on lagi ke phone dia ni? Tak habis lagi ke tempoh hukuman? Oh, tolong jangan jadi apa-apa kat dia. Apabila mula ada nafsu untuk bercinta di jihad ummah ini, bermakna akan ada nafsu yang lebih besar lagi. Jika tidak dihalang ataupun dipantau, anak-anak itu akan beralih pandangan cintanya pada duniawi. Mereka tidak akan lagi mengejar Allah. Kerana cinta kepada manusia itu ibarat racun kepada iman. Saya minta maaf, Walid. Saya terlepas pandang. Ketika ini kita berada di medan perang akhir zaman. Seperti yang tertulis di dalam kitab, Dajjal akan turun. Siapa yang pertama akan dimusuhinya? Imam Mahdi. Dia akan berusaha untuk menghancurkan perjuangan. Tetapi dia akan gagal sekiranya umat Muhammad berpegang teguh kepada perjuangan bersama Imam Mahdi. Tarbiyah mereka supaya mereka tinggalkan cinta terhadap manusia, terutamanya anak-anak muslimat. Walid tidak mahu lihat lagi ada hubungan cinta di kalangan jemaah. Selagi tiada mendapat izin dan restu dari Walid, hubungan itu akan menjadi haram. Ya, Bu. Allah. Maduri, dengarlah cakap ibu. Ya, kenapa, Bu? Maduri, dah minta izin ke? Ya Allah, Bu. Kenapa semua benda nak kena minta izin dia, Bu? Tak perlulah, Bu. Sekarang ni yang penting, Ibu dah izinkan Baiduri pergi. Lagipun bukan nak pergi mana pun. Nak pergi jumpa Ikin kejap je, Bu. Ya Allah, Bu. Penatlah, Bu, dekat dalam ni. Semua benda nak kena minta izin. Itu adab dalam berjemaah. Menghormati pemimpin di dalam jihad ummah ini. Datang sini nak menuntut ilmu kan? Jadi hadam ilmu adab itu betul-betul. Barulah ilmu lain akan menyusul. Kalau setakat ada ilmu semata-mata, iblis pun ada ilmu. Assalamualaikum. Aku baru nak naik bot ni. Kau tunggu dekat seberang, eh? Nanti dah sampai aku telefon. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebesar mana pun sesuatu pokok itu, tetap tidak akan memberi manfaat kepada sesiapa kalau pokok itu tidak menghasilkan buah. Macam ilmu juga. Kalau belajar di seluruh pelosok dunia sekalipun tetapi tidak memberi manfaat kepada sesiapa, sama seperti pokok yang tidak menghasilkan buah. Betulkan saya kalau saya salah?
Awak pernah dengar tak tentang sabda Rasulullah SAW? Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara, iaitu tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, masa mudanya, untuk apa digunakan, hartanya didapatkan dari mana dan disalurkan ke mana, serta ilmunya, untuk apa diperbuatkan. Syira Dewi khidmat Umi Rabiatul di Pondok Muslimat. Seri, Mona, Lia boleh khidmat bersihkan kawasan belakang. Kami pergi sekarang ke Walid? Ya. Mia Walid, Mia khidmat dekat mana? Mia khidmat Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Walid di mana? Walid tak ada. Kenapa? Tak apa. Bi, kebetulan dah kau dekat sini, boleh kita bincang pasal malam suci tu. Yelah, kata Walid, dia nak mempercepatkan budak-budak perempuan tu menikah. Risau juga kalau budak-budak tu ada buat hubungan dengan lelaki luar jemaah. Kan? Abi, kamu pun mungkin salah seorang daripada calon tu. Kota kan masih kosong lagi. Tak boleh biar kosong lama-lama, Bi. Macam mana nak bendung nafsu? Allah ada bagi baik kota. Kalaulah Abi dia dah cukup kota dia, tak ada dah masa dia nak uruskan pengurusan jihad rumah ni. Kita kan ada untuk bantu kesokong dia tu. Lagipun, Walid percayakan Abi tau. Dan aku rasa, Abi ni orang yang sesuai untuk ganti ke tempat Walid. Bi, kau jangan risau. Kami akan sokong kau. Sentiasa. Kalau itulah kebenarannya, alhamdulillah, syukran. Aku punya sahabat-sahabat pemimpin yang baik hati dan mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi awak beruntunglah. Dah berapa tahun dah Abi tak isi dia punya kuota. Kak Nah pula buat hal. Tinggal awak je lah. Untung sabut, timbul. Untung batu, tenggelam. Memanglah sekarang ni tak ada. Tapi, kalau dah Walid putuskan, takkanlah Abi nak menolak. Betul juga Abi tu memang taat dengan Walid. Tahu tak apa. Tapi awak boleh terima ke kalau tiba-tiba Walid nikahkan Abi dengan perempuan lain? Kita kan memang dah diajar untuk redha. Tak boleh tamak. Semua yang kita miliki ni milik Allah. Kalau suami kita tak dikongsi, mungkin diambil orang atau diambil Allah. Saya lagi rela diambil Allah daripada diambil orang. Astaghfirullahalazim, Masyita. Mengucap awak tu isteri Walid. Sepatutnya awak lagi redha daripada kami semua. Benda lain saya boleh terima. Tapi kalau bab suami ni, Masya Allah, susah sangat saya nak redha. Cuba awak bayangkan, kalau Abi dinikahkan dengan orang yang lagi muda daripada awak. Bolehkah awak redha? InsyaAllah. Demi Allah dan Rasul.
Bukankah pondok ni dah dikemas semalam? Siapa yang bagi arahan hikmat di sini? Walid, Umi. Mia mana? Mana lagi, Umi? Dengan Walid lah. Kesian dengan Walid kan sekarang. Orang lain semua dapat khidmat kerja yang berat. Mia je tak. Astaghfirullahalazim. Sampai rejam? Ya. Tahu tak, hukum hudud tu kalau rejam hanya untuk orang yang dah berkahwin tapi berzina. Kalau sebat, aku faham lagi. Itu barulah hukum hudud ni tak. Main belasah je hukum. Baiduri, boleh tak kali ni kau dengar cakap aku? Apa? Tak payah jadi hero. Keluar dari tempat tu. Boleh? Kau kan ramai kawan agama. Minta tolong dia orang. Buat report. Biar semua tu kena tangkap. Lagi lama kau kat dalam tu, lagi bahaya tahu tak? Sekarang ni, aku nak selamatkan budak-budak perempuan kat dalam tu. Aku tak nak diorang jadi mangsa kahwin muta'ah lah, nikah batin lah, merepek. Ya, aku faham. Tapi takkan mak kau tu tak buka mata lagi? Mak aku nampak, tapi entahlah aku tak faham. Dia macam masih was-was nak percaya. Cuma sekarang ni yang aku lagi tak faham budak-budak perempuan kat dalam tu. Sanggup diorang rela, diorang terima jadikan diri diorang sendiri alat pemuas nafsu. Baiduri, kau tak boleh berjuang sorang-sorang. Kau tolonglah dengar cakap aku. Puteri Jerai kesayangan Sultan masa tu. Apa saja kehendak Puteri Jerai dikotakan Sultan. Nia tahu kenapa? Sebab Puteri Jerai lah satu-satunya puteri yang mampu memuaskan Sultan. Wajib ni. Dan cinta Puteri Jerai cinta yang paling agung pada Sultan. Dia sanggup menggadaikan nyawanya untuk mempertahankan Sultan. Nia macam tu juga ke? Mestilah Walid. Walid kan cakap Mia ni dampingan Puteri Jerai. Mia nak jadi macam Puteri Jerai. Dan Sultan Mia adalah Walid. Subhanallah. Itu dah lari jauh dari ajaran Allah dan Rasul. Dan tak ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Dah berapa lama markas jemaah tu? Rasanya dah bertahun-tahun lamanya, Ustaz. Sebelum saya balik daripada Yaman lagi sebenarnya dah wujud dah jihad ummah. Ayah awak ada kat dalam tu? Ya. Ayah saya salah seorang orang kanan ketua tu. Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, dia menyatakan bahawa hukum fitnah itu adalah haram dan termasuk dalam golongan yang dosa yang besar. Sebab apa? Sebab perbuatan ini boleh menyebabkan musibah yang besar pada masyarakat. Maaf Ustaz. Adakah Ustaz nak cakap saya ni cuba menyebarkan fitnah? Tak. Maksud saya, kita jangan menuduh dulu. Kalau boleh, kita kena kumpulkan bukti-bukti yang sahih. Sebab kita tak mahu. Kita jangan suburkan budaya fitnah dulu. Baik, insyaAllah saya faham. Cuma satu soalan, Ustaz. Jika saya dapat kumpulkan semua bukti yang ada, adakah saya ini kira anak derhaka jika saya memerangi ayah saya sendiri? Kalau boleh, Walid putuskan pasangan untuk Hambali sekali.
Anak beranak nak menikah. Apakah perjuangan jihad ummah ini sama matlamatnya berlandaskan Quran dan Sunnah, atau saya rasa awak faham apa yang saya cuba sampaikan?